Dia minta maaf tapi tak pernah berubah. Kenapa Orang macam ni, maaf tu bukan janji. Maaf tu cuma sebagai alat untuk reset berhubungan bila dia takut kehilangan korang. Pertama, dia maaf untuk hentikan konflik. Bukan nak berubah pun. Dia nak cepat tutup isu. Bila korang lembut hati, settle lah. Bila isu selesai, sambung balik perangai lama. Kedua, dia tak rasa salah pun. Dia minta maaf sebab nak jaga imej, nak elakkan drama panjang ataupun nak buat korang diam. Dalam kepala dia, aku minta maaf dah, apa lagi kau nak? Settle. Ketiga, dia tahu maaf tu kelemahan korang. Setiap kali dia sebut, I'm sorry, korang dah cair dah. Dia tahu korang ni jenis mudah tersentuh, mudah beri peluang. Jadi dia gunakan maaf tu sebagai untuk kawalan korang. Keempat, dia tak ada niat lah untuk refleksi diri. Tak ada self-awareness, tak ada usaha nak ubah pattern sikap dia. Sebab dia fikir masalah tu, masalah korang, bukan masalah aku. Kelima, maaf tu jadi macam rutin. Buat salah, minta maaf, repeat. Buat salah, minta maaf, repeat. Bukan growth, bukan healing, bukan cycle. Ingat, maaf tanpa perubahan bukan maaf. Itu manipulasi lembut. Kalau korang dapat tahu, korang boleh dapatkan buku I untuk dapat lebih banyak info tentang orang-orang yang suka manipulasi.